KPM. Wah, cantik ni hadiah-hadiah ni. Ada bunga, ada kotak warna gold, frame tapi siapa punya hadiah ni? Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Syafiqah. Selamat hari jadi. Cikgu, bukan hari jadi saya hari ni, cikgu. Ya ke? Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang adik-adik semua. Anda sedang menonton rancangan kegemaran anda Mahir Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali, dan hari ini kita nak belajar apa adik-adik? Kita nak belajar STEM at Studio Sains dengan topik khususnya iaitu ukuran luas dan isi padu, dan kita ada cikgu-cikgu yang sangat berpengalaman hari ini bersama kita. Saya ingin memperkenalkan Cikgu Atha dan Cikgu Zam, Saiful Nizam berada di studio bersama kami pada hari ini. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang, Syafiqah. Terima kasih. Sama. Okey, apa khabar, Cikgu? Okey, sihat? Baik, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Cikgu Saiful Nizam dulu, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Baiklah. Saya Cikgu Saiful Nizam bin Saari, bertugas di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang dan telah mengajar subjek sains selama 17 tahun, Syafiqah. Wah, cikgu 17 tahun. Lama. Sangat beruntung anak-anak murid cikgu, ya? Ya. Dan Cikgu Atha pula? Saya telah mengajar selama 17 tahun juga di Sekolah Kebangsaan Bandar Tinam dalam subjek sains. Wah, cikgu dulu dari Johor, Ya, betul. Saya pun dari Johor, cikgu. Sama kita rupanya. Kebetulan kan, orang ya, Johor betul. in the house today. Baik. Okey, baik cikgu. Sebelum mula apa-apa, saya ingin mengajak cikgu untuk melakukan SOP di studio kita kerana kita masih belum menang melawan COVID-19, ya adik-adik, dan kita perlulah memakai pelitup muka bila keluar je dari rumah. Pakailah gel pembasmi kuman, selalulah basuh tangan dan kekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, ya cikgu. Betul. Dan saya ingin menjemput Cikgu Atha untuk mencapai gel pembasmi kuman di belakang sana, dan Cikgu Zam untuk mencapai yang di sini. Cikgu dulu, dan saya juga seperti yang anda lihat di studio sekarang, kami berada sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Baiklah. Okey cikgu, sebelum kita mula ke apa-apa, mungkin cikgu boleh terangkan sedikit apa isi kandungan yang kita nak buat hari ini. Di akhir pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat menyatakan unit secara mengukur luas dan isi padu. Murid-murid juga akan dapat menyelesaikan masalah, menganggar, luas tidak sekata dan mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Kita dah tahu tentang objektif pembelajaran. Jadi apa lagi yang kita nak belajar? Tentulah definisi, luas dan juga isi padu. Cikgu Zam? Okey, betul tu Cikgu Atha dan Syafiqah. Ya, cikgu. Okey, sebenarnya hadiah yang Syafiqah dapat tadi ada kaitan dengan tajuk kita. Apa tu, cikgu? Luas dan isi padu. Okey. Apa kaitannya, cikgu? Okey, sebelum saya teruskan, murid-murid di rumah boleh buka buku teks Sains tahun 3, muka surat 79 sehingga 94. Okey, kita pergi kepada maksud luas. Luas bermaksud besarnya sesuatu kawasan ataupun permukaan. Jadi 2 frame gambar tadi, ada yang besar dan kecil kan? Betul, cikgu. Frame yang besar, kita boleh letakkan gambar yang besar-besar. Ya. Frame yang kecil, kita dah tentulah gambar yang kecil. Kecil. Jadi di sini, saya boleh buat andaian awal. Okey. Semakin besar permukaan, semakin bertambah luasnya. Begitu mudahnya dia punya itu baru luas. contoh. Itu baru luas, Cikgu Atha. Macam mana isi padu pula, Cikgu Zam? Isi padu pula bermaksud besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh pepejal, cecair ataupun gas.
Tadi hadiah saya bagi kotak kan? Ya, cikgu. Tapi sebenarnya, bila cikgu terangkan pasal isi padu ni, saya tengok bunga ni tak memenuhi pun. Ada je ruang. Macam tak kena je dengan definisi tu. Betul tu. Baguslah soalan tu, Cikgu Atta. Sangat bagus. Agak-agak saya boleh jawab tak? Cubalah. Okey. Soalan tu bagus sebenarnya. Dalam kotak tersebut telah dipenuhi. Oh, ya ke cikgu? Kalau Syafiqah tengok ada bunga saja kan? Ya. Tapi dalam tu sebenarnya ada udara. Oh. Udara kita tak nampak. Jadi sebenarnya dalam bilik kita ni pun ada udara. Jadi sekarang kita perlu buat juga perbandingan di antara yang kecil dan juga yang besar. Betul tak Cikgu Zam? Betul. Betul. Jadi dalam kotak yang besar ada bunga yang besar. Dalam kotak yang kecil ada barang yang kecil. Barang yang lagi kecil. Kita tengok tak? Betul cikgu, tapi sebenarnya yang cikgu mengatakan walaupun saiznya besar walaupun kecil dia tetap padat ya cikgu. Betul, Kerana ada objek dan juga which is paper gel dan juga udara ya. Betul. Udara ni walaupun kita tak nampak tapi sebenarnya masih lagi memenuhi ruang di dalam kotak tersebut. Betul. Syafiqah, apa kata kalau Syafiqah cuba buka dalam kotak yang kecil tu? Sebab Syafiqah tak buka lagi apa hadiah dia. Belum. Saya tertanya-tanya sebab saya nampak kotaknya cantik. Warna gold. Cikgu siap ribbon warna biru ni. Okey cikgu. Perlahan-lahan. Saya buka perlahan. Baik, ada melompat keluar. Itulah. Ringan betul ni. Okey cikgu. Oh, cikgu. Nak bagi gigi saya rongak Ya, itulah tujuannya. Jadi objeknya kecil saja, yang ni objeknya besar. Jadi kita boleh buat andaian awal. Kita buat andaian awal. Ya, semakin ataupun besar, hipotesis. Semakin besar kotak, semakin bertambah isi padunya. Okey cikgu. Jadi seperti yang cikgu katakan, umpama bunga ini ada pepejal dan juga ruangan gas ya. Ya, betul. Okey cikgu. Baiklah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang luas dan juga isi padu ya cikgu, jom kita berehat sebentar dulu ya adik-adik. Jumpa kembali di Mahir Didik TV KPM. Baik. Kembali ke rancangan kegemaran adik-adik Mahir Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar STEM at Studio Science tentang ukuran luas dan isi padu. Dan sebentar tadi cikgu-cikgu kita telah menerangkan bahawa permukaan yang lebih luas dapat diisi dengan permukaan yang lebih luas, dan yang lagi kecil. Kalau isi padu pula, barang yang kecil dapat diisi dengan sedikit sahaja barang dan yang lebih besar lagi besar. Dan bagaimana kita ingin menguji kebenaran perkara ini ya cikgu? Seperti di studio ini cikgu lihat dah set up macam kuis ya cikgu, nak berlawan pula kita. Ya betul tu. Tapi sebenarnya kita nak belajar, kita nak wujudkan suasana di kelas. Ya, suasana di kelas macam ni ya cikgu? Lebih kuranglah kan. Wah, seronoklah macam ni. Boleh saya teruskan dengan unit pula? Boleh cikgu Atta, silakan. Jadi kita akan teruskan pada segmen yang kedua ni berkaitan dengan luas. Jadi mula-mula tentulah saya nak terangkan tentang unit-unit luas. Ya cikgu. Bila kita nak tulis luas, kita mesti tulis seperti ini, iaitu cm2 dan kita sebut sebagai sentimeter persegi. Ada macam-macam unit untuk luas. Jadi yang pertama seperti kita tengok pada carta ini, yang pertama ialah sentimeter persegi yang sesuai untuk mengukur permukaan yang kecil seperti buku. Begitu juga dengan luas tika. Jadi saiznya besar sedikit, kita pun ukur gunakan meter persegi. Bagi yang lebih besar lagi, seperti negeri Sabah, kita gunakan
kilometer persegi. persegi. Tapi dalam tu, carta tu saya juga tunjukkan apakah unit yang sesuai. Ada beberapa lagi. Yang pertama ialah daun. Cikgu Zam, bantu saya. Ya, boleh. Kalau daun, biasa saiznya kecil, Cikgu Atta. Betul. Kecil biasa kita gunakan sentimeter persegi. Betul. Bagaimana pula dengan gelanggang tenis? Syafiqah, bantu saya. Kalau gelanggang tenis lagi besar, cikgu. Jadi? Guna meter persegi, betul ke? Tepat sekali. Yeay. Dan untuk tasik yang bersaiz besar, kita akan gunakan kilometer persegi. Tasik yang sangat besar. Sekarang kita nak belajar cara untuk mengukur luas. Cikgu Zam, terus. Okey, boleh. Cikgu ada kat sini, kat depan ni. Macam awak berdua ni macam murid-murid cikgu. Boleh? Ya, boleh, cikgu. Kita akan mengukur luas permukaan sekata. Okey, akan menggunakan petak-petak kecil berukuran 1 cm darab 1 cm bersamaan 1 cm persegi. Di tangan saya ada sekeping bot hitam. Berapakah luasnya? Jadi kita akan menyusun petak-petak kecil di permukaan ini untuk kita penuhkan. Nanti cikgu akan ajar macam mana. Okey, tapi kalau murid-murid di rumah, kalau buat petak-petak kecil, saiznya begini, sangat kecil. Jadi sebenarnya cikgu telah sediakan petak kecil begini. Okey, jadi sisinya sama. Jadi petak tu lebih besar sedikit. Iya, cikgu. Okey, dan baru nampak murid-murid di rumah. Kalau tak nampak kalau guna kecil. Ya, betul. Dan cikgu gunakan warna kuning supaya dapat membezakan dah penuh ke tidak permukaan ini. Okey, cikgu. Langkahnya adalah kita susun satu persatu. Okey, cuba kita tengok macam mana cara dia. Okey. Okey. Dilekatkan di hujung ya, cikgu? Penuh kan? Pasti penuh. Penuhkan. Okey. Begini ya. Okey. Kalau yang petak kecil tu susah nak tunjukkan. Yang ini lebih jelas. Okey, jadi ini caranya untuk menentukan saiznya ya, cikgu? Menentukan luasnya permukaan. Okey, cikgu. Okey, hampir siap di situ. Kita kena pastikan penuh. Betul tak, cikgu Zam? Penuh. Baru kita tahu luas dia yang sebenar. Betul. Kalau tak penuh, tak tempat ya, cikgu? Ya, betul, Cikgu Atta. Syafiqah, kalau tak penuh, tadi kan hitam. Betul. Sekarang dah penuh, semua jadi warna kuning. Nampak kuning je, cikgu. Tak hitam dah. Jadi berapakah luasnya? Okey, kita kena kira berapakah petak kecil ini. Okey. Kita sama-sama boleh? Boleh, cikgu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, laju betul cikgu kira. Jadi bersamaan dengan? Okey, 9 petak kecil bersamaan 9 cm persegi. Jangan lupa adik-adik persegi tu. Okey, baik. Jadi, di hadapan Cikgu Atta dan Syafiqah ada bot yang berlainan saiz. Okey. Jadi dah tengok saya buat tadi kan? Ya, cikgu. Jadi sekarang saya sediakan petak kecil yang berwarna merah untuk Cikgu Atta. Okey. Dan petak kecil yang berwarna biru untuk Syafiqah. Okey, cikgu. Okey. Boleh mula buat macam saya buat tadi. Tunjukkan murid-murid di rumah. Okey, tapi ngelaklah saya punya besar. Besar, tapi kita tak tahu berapa dia punya bilangan petak kecil dia. Okey, kita lumba Syafiqah. Tengok siapa yang menang. Walaupun saya punya cikgu dah mula dulu Okey, pastikan tak ada ruang kosong. Kalau ada ruang kosong nampak warna hitam nanti. Okey, cikgu. Sebab tu saya gunakan petak yang berwarna. Cikgu Atta laju je. Ya, Lajulah, betul. saya punya Sangat besar. laju. Ini sangat tidak adil untuk saya. Cikgu dah praktis je sebelum ni. Seronok kan? Macam menyusun ni lah. Menyusun kita buat pasang mozaik kat rumah pula. Betul. Pasang mozaik pun kena dekat-dekat rapat-rapat ya, cikgu? Rapat-rapat juga. Kalau tak dapat berjadi. Betul. Tak penuhlah permukaannya. Ataupun kita susun puzzle. Puzzle kan? Permainan puzzle. Ya, cikgu. Nampaknya Syafiqah dah nak siap. Alamak. Saya Alah ke macam ini. Dia ada kuasa magic lah rasanya. Alamak, cikgu. Tiadalah macam tu. Okey. Kalau dah siap, tunjukkan pada saya, Syafiqah. Cikgu, betul ke saya buat ni? Okey, untuk Syafiqah, saya namakan bot A. Okey, tadi tunjukkan belakang hitam. Cuba pusingkan. Pusingkan. Hitam kan? Sekarang dah penuh, dia jadi warna biru. Tapi berapakah luasnya? Okey, saya kira ya, cikgu. Ya, betul. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cikgu. 16. Saya tuliskan 16 petak kecil. Okey, jadi berapakah luasnya? Luasnya ialah 16 cm persegi. Betul. Saya masih belum siap lagi, Wah, Cikgu Zam. Kita dah habis kira, masih belum siap ya? Dah siap dah. Dah siap, tunjuk kepada saya. Okey. Betul tak penuh tu, Cikgu Atta?
Penuh lah. Penuh betul ya. Okey, Okey. betul dah tak ada ruang kosong. Jadi berapakah bilangannya? Okey, sekarang saya kira. Okey. Banyak je saya kira laju ya. Betul, cikgu. Okey, saya kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
21. Semput saya. Kejap. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42. 42 saya tuliskan ya. Boleh lepaskan. 42. Okey, jadi kita boleh jawab sama-sama tak? Berapakah luasnya? Luasnya ialah 42 cm persegi. Itulah caranya ya cikgu untuk mengira luas. Boleh. Jadi saya harap murid-murid di rumah telah faham cara mengukur luas permukaan sekata. Jadi di sini cikgu boleh buat kesimpulan. Ya. Kita dah ada 3 bot yang berbeza saiz kan? Jadi semakin besar permukaan, semakin bertambah luasnya. Oh, itulah kesimpulan yang terbukti ya cikgu. Terbukti. Ya. Okey. Okey, kita ke aktiviti seterusnya. Boleh cikgu. Kita telah mengukur permukaan sekata. Bagaimana pula kita nak mengukur atau menganggar luas permukaan yang tidak sekata. Okey. Untuk itu Cikgu Athar akan menunjukkan. Okey cikgu. Okey, jadi di tangan saya sekarang ada alatan dan saya ada carta menunjukkan bagaimana untuk kita mengukur luas tidak sekata. Okey, mula-mula sekali kita perlu gunakan kotak-kotak kecil dan kita kena tekap seperti dalam gambar raja dan kita tandakan yang penuh dengan pen berwarna merah dan yang separuh penuh atau lebih daripada separuh kita tandakan dengan pen biru. Jumlahkan dan kita akan dapat luas permukaan tidak sekata. Sekarang saya nak buat demonstrasi. Okey, perhatikan cikgu. betul-betul. Baik. Sekarang saya menggunakan permukaan tidak sekata iaitu daun. Okey. Jadi mula-mula sekali kita kena tekapkan. Okey, saya pinkan supaya kedudukannya tetap ya. Okey, dan saya akan trace. Mengikuti garisan luar ya cikgu. Ya, untuk mengukur luas tidak sekata. Bila cikgu nyatakan tidak sekata, cikgu, maksudnya dia tidak mengikut bentuk yang tentu. Betul. Ya cikgu? Ya, maksudnya dia tidak mengikut bentuk segi empat sama, segi empat tepat. Dia bentuk yang sesuka dia. Ya, betul cikgu. Okey, sekarang saya sudah siap tekap. Jadi langkah seterusnya ialah saya perlukan guna pen merah untuk menanda kawasan yang penuh. Okey, petak yang penuh. Okey, jadi ini penuh. Okey, dakwat ni tak ada, tak apa saya gantikan. Alamak, cikgu guna yang saya punya, boleh? Tak apa, saya gunakan hitam. Kita tidak boleh berkongsi barang. Oh, ya. Betul tu cikgu. Pen merah saya gantikan dengan pen hitam ya. Okey. 1. Okey, ini tak penuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 yang penuh. Saya tuliskan di sini. Sorry. Okey, kita ada carta lagi satu. Okey, cikgu. Okey, jadi kita tuliskan di sini yang daun 7 yang penuh. Okey. Lepas tu yang separuh atau lebih daripada separuh kita tandakan dengan menggunakan marker biru. Okey. 1 ni lebih. Okey, 2, 3, 4. Ni kurang. Ni lebih. Ni lebih. Jadi berapa? Ni kurang ya. Okey, ni lebih juga nampaknya. Okey. Ni kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Ya, cikgu. Jadi kita tuliskan di sini 7 bersamaan dengan 14. Jadi anggaran luas bagi daun ini ialah 14 cm persegi. Cikgu, saya nak tanya, ada juga kotak yang cikgu tidak tandakan ya. Jadi cikgu tengok yang lebih daripada separuh kotaknya. Ya, lebih separuh. Kalau kurang tak boleh tanda Kalau lah. kurang jangan tanda. Okey. Baik, jadi sekarang saya nak Syafiqah dan juga Cikgu Saiful Nizam untuk buat serentak mengukur luas tidak sekata. Okey, cikgu. Gunakan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Okey, di tangan saya ada objek ini. Objek ikan. Dan Syafiqah ada bunga. Ya, cikgu. Semekar bunga seperti Syafiqah juga. Cikgu, jangan macam tu. Okey, cikgu. Okey. Jadi saya lekatkan. Okey, dan ikut tepi dia. Ikut garisannya ya, cikgu? Okey. Pantas. Saya nak tengok. Okey, berapa cikgu. cepat boleh buat. Ikan ni banyak ni lah. Dia melengkung-lengkung lah, cikgu kata. Alamak. Cikgu, saya pun banyak melengkung. Dekat dia punya bunganya. Okey. Tengok.
Okey, masing-masing buat masing-masing. Saya nak tengok berapa jumlah permukaan tidak sekata. Luas permukaan saya dah siap, Cikgu Ataha. Wah, Okey, laju. Saya kirakan yang penuh dulu. Okey, teruskan saja Cikgu Okey. Saiful. Jadi adik-adik di luar sana boleh mengikuti aktiviti ni ya cikgu? Ya, dia boleh buat di rumah. 4 Cikgu Ataha yang penuh. Okey, 4 yang penuh untuk Cikgu Saiful. Okey, yang kurang penuh tapi lebih daripada separuh. 1, 2, 3. 3 saja Cikgu Ataha. Tunjukkan. 3. Okey, 3. Jadi berapa jumlahnya? 4 campur 3. Berapa 7. 7 cm per segi. Ya. Okey, cikgu saya Syafiqah pula. Okey. Saya ada 6 yang 6 yang penuh. Okey, 6 yang penuh saya tuliskan dahulu. Ya cikgu. Okey. Dan saya ada kejap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cikgu. Okey, 9. Jadi saya tuliskan di sini 9. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 15. 15. Iaitu 15 cm persegi untuk bunga yang Syafiqah. Okey, baiklah cikgu. Cikgu Ataha, saya macam nak tanya soalan. Mungkin murid-murid di rumah juga nak tanya. Okey, apa dia? Mungkin Syafiqah juga nak tanya. Masa kita nak tanda ni, macam kita ada teragak-agak. Nak tanda penuh ke tak penuh petak tersebut. Macam mana tu Cikgu Ataha? Sebab itu namanya anggaran. Jadi kita hanya menganggar saja. Terpulang pada kita. Tapi kalau nak lebih tepat, apa yang kita boleh lakukan? Apa tu cikgu? Kita boleh berbincang dengan ibu ayah ataupun dengan kawan-kawan untuk menentukan sama ada petak tersebut lebih daripada separuh ataupun separuh. Kadang-kadang kita anggarkan kita tak pasti kan. Ya, itu namanya cikgu. anggaran tapi paling tepat. Ya, cikgu. Betul lah jawapan kita ni. Betul lah tu. Anggaran tadi. Betul, Agaknya- kita dah menganggar dengan tepat sekali. Okey cikgu, baiklah cikgu, dan kita telah pun melakukan aktiviti untuk membuktikan bahawa permukaan luas yang lebih besar ialah permukaan yang lebih besar ya cikgu. Ya, betul. Dan selepas ini kita nak menguji isi padu pula. Jadi jangan ke mana adik-adik, silakan menonton Mahir Didik TV KPM. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama saya di rancangan Mahir Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar tentang subjek STEM at Studio Science, khususnya pada ukuran luas dan isi padu. Dan sebentar tadi bersama Cikgu Ataha dan juga Cikgu Zam, kita telah mengenal lebih lanjut tentang cara mengukur luas, ya Cikgu? Betul. Dan sekarang ni kita nak buat apa Cikgu? Tentulah di segmen ketiga ni kita nak tentang isi padu. Ya. Jadi sebelum tu mestilah kita nak kenalkan unit-unitnya. Betul. Untuk unit isi padu, kita tambah 3 di belakang. Jadi kita akan sebut sebagai sentimeter padu. Kita akan sebut sebagai sentimeter padu ataupun mililiter. Seperti tadi luas, terdapat banyak unit-unit untuk isi padu juga seperti dalam carta yang kita tunjukkan di sebelah ini. Yang pertama ialah untuk meter padu untuk tangki yang bersaiz besar. Tangki air kat rumah kita tu. Ya Cikgu. Okey, manakala untuk air botol yang dinyatakan dalam sini ialah liter. Untuk botol mineral dan air kotak kita gunakan mililiter. Okey, ada lagi kat situ kalau kita perasan, ada lagi 3 lagi yang kita perlu teka. Yang pertama
saya nak tanya dengan Cikgu Zam lah. Boleh, Cikgu Atta. Apa dia? Picagari. Apa unit yang sesuai untuk isi padu picagari? Picagari saiz kecil kan. Jadi mililiter, Cikgu Atta. Betul. Okey. Mililiter. Seterusnya, Cikgu. Syafiqah. Nak tanya saya pula? Ya, mestilah. Okey. Okey, untuk jak air, apa unit yang sesuai? Jak air. Dia seumpama air botol kot, Cikgu. Jadi sentimeter padu? Sentimeter padu untuk saiz yang besar sebenarnya. Oh, ya ke, yang kecil. Cikgu? Yang kecil. Tapi yang ini lebih sesuai kita gunakan liter. Oh, jak. liter, Cikgu. Jak, ya. Okey. Tapi yang Baiklah, satu Cikgu. lagi untuk kolam renang, saya lah menjawab meter padu. Bang, meter betul sebab padu. besar. Sebab Okey? besar. Okey, Cikgu. Tapi saya nak berbetulan sebenarnya sentimeter padu pun masih sesuai juga untuk kecil. Untuk jak air. Tapi kalau cecair, Ha-ha. ml lah lebih tepat. Ya, Cikgu. Selalu ni kita baca kat dalam kalau botol besar pun dia tulis liter ya, Cikgu? Betul. Yang kecil baru ml kan? Ya, betul, Cikgu. Kita dah belajar tentang unit isi padu. Kita teruskan bagaimana mengukur isi padu pula. Okey, Cikgu Zam. Cikgu. Jom. Okey, terima kasih Cikgu Atta. Sampailah kita kepada aktiviti kita hari ini, iaitu kita mengukur isi padu kotak lohong. Okey, saya nak tanya Syafiqah. Asyik tanya Cikgu. Syafiqah je. Tak apa, Cikgu. Saya bersedia dengan soalan. Murid yang bagus macam tu. Okey, ini kotak lohong A. Okey. Sebelum tu, apa itu kotak lohong? Kotak lohong ya, Cikgu. tengok ni. Pada pengetahuan saya, mungkin kotak yang kosong? Okey, betul. Tepat. Kotak yang kosong, yang ada Okey. ruang, yang kita boleh penuhi. Okey. Okey, jadi bagaimana kita nak mengira isi padu kotak lohong A saya ni? Kotak lohong A. Okey. Jadi caranya adalah kita menggunakan kubus kecil. Kubus kecil berukuran 1 cm, darab 1 cm, darab lagi 1 cm bersamaan 1 cm padu. Padu. Okey, Jadi Cikgu. kita perlukan kubus, kita kena buat kubus. Jadi murid-murid rumah boleh minta bantuan. Ibu bapa nak buat kubus, cakap mak nak buat kubus. Ya. Cikgu ajar buat kubus. Macam ni. Cikgu dah potongkan macam ni. Jadi tinggal gam je. Macam mana bentuk kubus tu. Ya, Cikgu. Okey, saya akan gam, kita akan tunjukkan ya. Jadi perlu ada tempat-tempat untuk digamkan perlu ya, Cikgu? di bahagian tepi dia. Okey. Bagi adik-adik di luar sana, kalau nak gunting ya, menggunakan gunting, hati-hati ya. Pastikan ada ibu bapa yang mengawasi. Betul, Cikgu? Betul, sebab tu saya dah potong Macam siap-siap. mana hasil kubus yang dihasilkan tu? Ya. Jadi tak bentuk kubus. Kalau tak jadi, tak boleh nak buat aktiviti ni. Betul, Nak kena isi Cikgu. penuh kat dalam tu. Ya, Cikgu kan? Okey, begini. Jadi tak kubusnya? kubus. Oh, betul-betul Macam menjadi. Okey, lepas tu Okey. kita kena isi dalam tu. Macam ni. Kubus ni kita kena isi dalam kotak lohong kita. Okey. Berapa banyak nak pakai bila masa kita nak siapkan kalau macam tu? Iyalah, Cikgu. Betul. Untuk itu, untuk tidak mengecewakan murid-murid rumah, sebenarnya cikgu telah sediakan kubus yang cikgu potong daripada polistiren. Nasib baik. Macam ni. Nasib baik ada Dekat rumah cikgu. tak ada polistiren. Sebab tu cikgu ajar pakai kubus tadi. Okey. Ni gamnya belum kering. Kalau dah kering, dia lekat. Iya, Okey. Cikgu. Okey. Ha-ha. Macam Jadi mana caranya nak isi adalah padu? kita akan susun satu persatu kubus kecil ini. Satu. 1, 2, Okey. 3, 4, 5. Wah, macam muat je semua ni, Cikgu. Okey, Okey, 6. Penuh ruangannya. Penuh. Ya. Jadi berapakah isi padu kotak lohong ini? Isi padunya adalah bilangan kubus kecil ni. Boleh kita kira sama-sama? Okey, kita dah kira dah. 6 kan? 6. Ya. Nak pastikan. Takut Okey. terjatuh. Satu Okey, lagi, betul-betul. satu Okey. pula. Okey, Cikgu, jadi, jom. cikgu tuliskan kat sini. Bilangannya adalah 6. 6. Jadi, isi padunya adalah 6 6 cm. cm padu. Okey. Macam seronok kan susun-susun ni kan? Betul, Cikgu. Cikgu. Tengok Saya tak? rasa nak buat lah, Cikgu. Okey, saya tak nak mengecewakan. Jadi saya bagi dua kotak lohong depan tu. Okey, saya pun boleh Saiz yang berbeza. Aha. Jadi gunakan langkah-langkah yang telah saya tunjukkan tadi. Okey, Okey, Cikgu. jom kita buat sama-sama Syafiqah. Jom. Kita Okey. lumba. Kali saya lebih kecil daripada Syafiqah. Oh, jadi saya lah yang kena laju ya? Kita tengok siapa siap dulu. Okey, Laju cikgu. pun boleh laju, tapi kena pastikan tak ada ruangan kosong tertinggal. Okey, Cikgu. Jangan ada ruang kosong ya. Tapi kali ni saya pasti nak menang. Cikgu Ataha bersemangat pula kali ni. Yelah, tadi dah kalah. Okey. Kena menang ya, Cikgu? Okey, Ya. hati-hati Syafiqah, masukkan. Jangan ada yang tertinggal. Okey, Kita tak boleh tinggal langsung ruang kosong kan? Alamak. Betul. Kita nampak memang kotak lohong Syafiqah besar, tapi berapakah Betul. ukurannya lebih tepat isi padunya? Cikgu, nampaknya macam saya punya kena isi 2 kali ni, Cikgu. Betul. Sebab dia besar tu. Tinggi Betul. sikit. Sebab tak mencapai atas ni ya, Cikgu. Oh, Syafiqah, saya dah nak siap. Wah, Cikgu lajunya. Saya dah nak siap. Dan yang terakhir saya masukkan. Ya. Saya menang. Okey, berapa bilangan kubus kecilnya Okey, Cikgu Ataha? sekarang saya kira. Cikgu Ataha punya kotak lohong B saya label Ya, kan? dari kotak lohong B. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Syafika, teruskan. 16, 17, 18, 19, 20. 20 kubus kecil. Jadi berapakah isi padunya? 20 sentimeter padu. Kita dah siap. Syafika masih tak siap Itulah lagi cikgu lah. macam balas dendam Alamak. je ni. Saya dah dapat balas dendam dah. Saya tak sekarang. boleh tolong. Kita tak boleh ke sana nak tolong dia. Tak apa cikgu, saya dah siap. Okey, Penuh tak? dah cikgu. Penuh. Okey, betul. Berapakah bilangan kubus kecilnya? Okey cikgu, saya perasan sebab saya kena buat 2 lapis ni cikgu. Betul. Kotak tu tinggi. Ya, jadi saya kira 2 kali, maksudnya Kubus atas kecil. ni kali 2 ya cikgu? Ya, betul. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. 20 baru satu round. Baru setengah. Yang lapisan bawah dia. Oh, saya kena keluarkan dia? Tak payah, kira kira dia je. lagi sekali. Boleh, satu saya kira round. lagi sekali. Okey, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, Itu nafas dia. 34, Ya. 35, 36, 37, 38, 39, 40 cikgu. Berapa kubus kecil? Berapa kubus? 40. 40. Jadi luasnya Ya. berapa? Isi padunya berapa? Luas pula salah saya. Isi padu ni cikgu 40. 40 Ya, sentimeter padu. Okey. Jadi kita dah buat aktiviti, jadi saya nak buat kesimpulan. Ya cikgu, silakan. Jadi kita dah ada 3 kotak lohong. Jadi semakin besar kotak, semakin bertambah isi padunya. Okey, baiklah cikgu. Jadi kita telah selesai aktiviti mengukur isi padu kotak lohong. Kita akan mengukur isi padu cecair pula. Cecair, Untuk okey. itu, kita akan serahkan kepada Cikgu Ataha. Okey, untuk isi padu cecair pula, kita akan mengikut langkah-langkah yang kita telah tetapkan. Okey. Dan di sini ada carta bagaimana untuk mengukur isi padu cecair. Kita perlukan silinder penyukat. Okey, ini namanya ialah silinder penyukat. Okey, murid-murid di rumah, tengok betul-betul, mesti pernah nampak kan? Okey, langkah-langkahnya ialah letakkan silinder penyukat di atas meja di permukaan rata dan tuangkan dengan air secara perlahan-lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, baca pada silinder penyukat dan pada aras meniskus, iaitu lengkuk pada air dan mata kita mesti searas dengan aras meniskus. Jadi kena bongkok sikitlah Dia cikgu. bongkok. Okey, sekarang tak perlu risau. Saya tunjukkan dulu contohnya. Okey terlebih cikgu, dahulu. okey. Okey, mula-mula letakkan di permukaan yang rata. Pastikan rata. Ya, baru cikgu. bacaan tepat. Ya. Kemudian kita tuangkan air secara perlahan-lahan. Pasti perlahan, perlahan-lahan. Okey. Habiskan semua sekali. Saya guna cecair berwarna supaya kita dapat Lihat nampak dengan jelas. Okey, kalau kita baca macam ni, bukan pada aras meniskus. Jadi apa kita perlu lakukan? Kita rendahkan diri kita. Okey. Okey, mata saya pada aras meniskus dan bacaannya ialah 30 mililiter. 30 mililiter. Aktiviti sebegini memerlukan kemahiran. Jadi kita perlu lakukan sentiasa sebagai pengukuhan. Untuk itu, kita saksikan bersama-sama Cikgu Zam pula buat. Okey, Cikgu Di Zam. tangan saya ada silinder penyukat. Okey, saya akan masukkan cecair. Okey, cikgu. Letakkan permukaan rata dahulu tadi. Ya, betul. Lepas tu tuangkan secara perlahan. Lahan. Cikgu, bila cikgu cakap permukaan rata, maksudnya memang tidak bolehlah kalau kita nak angkat ke mata, ya? Ya, sebab tangan kita kadang-kadang bergoyang. Bergoyang. Jadi bacaannya Tak tepat. tak tepat. Kurang tepat. Kita Jadi, perlu letakkan. kalau di lantai kita kena baring baca, ya cikgu? Boleh ke kita baca? Tak boleh. Ada gurau tu, cikgu. Sebab saya kena turunkan pemandangan saya kan. Ya, cikgu. Okey. Okey. Okey, 20 mililiter juga. 20 mililiter. Seterusnya, giliran siapa Syafika. sekarang? Saya mula. Okey. Dah agak dah ni, cikgu. Sukalah dia buat. Okey. Seronok hari ni aktiviti. Saya banyak suka. Apa langkah pertama Syafika ya. tadi? Okey. Sebut. Saya kena letak di permukaan rata. Betul. Dan yang kedua, saya kena tuang perlahan-lahan. Ya. Okey. Perlahan-lahan ni cikgu menggigil sikit saya. Okey. Betul kan cikgu? Salah. Salah. Betul. Saya Alamak, tahu je. terkejut saya. Okey. Betul. Jadi selepas menuang, saya perlu menurunkan badan sedikit untuk membaca dengan tepat. Pada aras apa tadi? Pada aras mata. Meniskus. Meniskus. Itu ya. kata kuncinya. Okey cikgu. Di sini dalam 20 mililiter. Ya, Betul, bagus. cikgu. Jadi,
murid-murid di rumah dah dapat 3 kali tengok bagaimana kita nak ukur menggunakan silinder penyukat. Tapi kan Cikgu Zam, saya teringin sangat nak buat macam mana buat kubus tu tadi. Alamak. Yelah cikgu. Betul lah, tadi kubus saya tak sempat kering. Jadi kita buat lagi boleh? Jom Boleh. cikgu. Okey, di hadapan Cikgu Atha dan Syafiqah ada potongan kertas. Kita buat Okey. sama-sama boleh? Oh, dah ada Boleh. rupanya. Okey, ada. Okey. Dah siap. Jadi tak perlu potong, tinggal gamkan saja. Iya cikgu. Okey, Okey, jadi kita kita tunjuk. akan buat sama-sama. tunjuk. Okey, Jangan jom lupa cikgu. gam. Jangan lupa gam lipat dulu ya lekat cikgu. tadi. Okey, cikgu saya nak tanya disebabkan kat rumah mungkin sekarang aktiviti banyak yang cikgu murid-murid boleh lakukan. Apakah bahan yang mereka boleh gunakan untuk menghasilkan kubus ini? Okey, biasanya kertas lah. Tapi Okey. kalau kertas biasa, dia kertas yang lembut. Betul. Jadi kita kena cari kertas yang keras. Oh, kalau kita letak kertas tu atas kad dan tampal boleh? Boleh juga. Tapi time kita nak lipat tu dia agak susah lah, keras kan. Ya, betul Jadi yang cikgu. eloknya kita gunakan manila card. Kalau bahan Manila pepejal card. apa yang sesuai? Saya rasa macam mak saya, ini bukan mak saya lah, bini saya. Dia kalau buat kari pap pun bentuk kubus juga tapi kecil-kecil. Ya Kentang ke, tu cikgu? dipotong-potong. Potong dadu tu. Potong dadu. Bentuk Betul. seperti dadu kan? Ya. Itu pun kubus juga kan Cikgu Zam? Okey. Dekat tak? Cuba tengok. Kalau buat kari pap tu cikgu, nanti dia pergi ambil isi-isinya buat sukatan. Bahaya tu cikgu. Tapi Banyak itu pun idea. sebenarnya bentuk kubus. Tapi kubus yang Ya. bersaiz kecil lah kan? Besar kecil. Kalau kita nak potong dadu untuk buat nasi goreng, mungkin kita potong dadu carrot ya cikgu. Betul. Lubang merah. Macam-macam kita buat. Ya, alamak Ataupun saya tak dadu berkat. yang kalau kita main ni, damula. Dah mula ya Kan cikgu. ada dadu kita golekkan tu. Boleh guna yang itu Bentuk dia ya. dadu. Saya rasa saya dah nak siap. Saya menang lagi nampaknya. Ada hadiah tak ni? Cikgu Adalah. sangat laju lah cikgu Atha ni memang Nanti laju. tuntut pada saya. Saya punya dah lekat, dah siap. Okey. Murid-murid. Jadi boleh minta bantuan ibu bapa nanti di rumah buat macam ni. Ya. Okey. Tak Okey berapa cikgu. melekat tapi saya boleh mengelak. Saya pegang macam ni. Nampak Alamak tak? cikgu. Ah, Okey cikgu. Dan apa yang kita boleh buat dengan kubus ni? nak buat apa? Syafiqah masih tak siap lagi. Tak siap. Ya cikgu. Tak melekat tak. cikgu. Tak, Cikgu tak. bagi Lebih gam sikit kot. yang dah lama ya cikgu. Nampaknya Gurau-gurau. strategi berjaya agaknya. Okey. Okey. Alright cikgu. Tak apa, mungkin cikgu boleh bercerita sikitlah aktiviti kita seterusnya selepas ini. Tapi sebenarnya macam Ya. kalau kita tengok ni kan, kita lepas ni akan juga belajar tentang isi padu yang tidak sekata. Tapi mesti tanya tidak sekata macam mana. Agaknya Syafiqah boleh bagi idea tak sebelum cikgu bagi yang sebenar. Okey. Kalau isi padu tak sekata tu macam mana? Saya rasakan cikgu, disebabkan tadi cikgu cakap tentang luas, yang tidak sekata maksudnya bentuk dia tak ikut bentuk petak, bentuk betul. kubu, bentuk tiga segi. Mungkin yang tidak sekata ni bentuknya tak tetap. Tak tetap. Macam Tapi saya tak nak bagi tahu sama ada Syafiqah tu betul ke salah ke sebab kita ada aktiviti lepas ni kan. Lepas ini Cikgu Atha. Lepas ni ya. kita akan tunjukkan. Okey, baiklah cikgu. Saya pun tak sabar-sabar nak tahu apa itu isi padu yang tidak sekata dan saya punya perlu masa untuk siapkan kubur saya. Jadi kita berehat dulu ya adik-adik. Jumpa selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Okey, kita jumpa. Didik TV KPM.
kembalinya ke rancangan Mahir Didik TV KPM dan hari ini subjek kita ialah STEM at Studio Science khususnya pada ukuran luas dan isi padu. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini, saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuhi pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka anda, pakailah gel pembasmi kuman. Kalau ada sumber air, basuhlah tangan selalu ya adik-adik dan kekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Baiklah semua. Tadi sebentar tadi bersama Cikgu Adha dan Cikgu Zam, kita telah pun mengenali dan mengetahui lebih lanjut tentang isi padu dan juga luas. Sekata dan tidak sekata, tapi untuk untuk luas saja ya Cikgu. Mungkin saya nak tanya Cikgu Zam, apa yang kita nak buat sekarang ni Cikgu? Okey, sebenarnya tadi kita dah buat banyak aktiviti. Kan? Luas dah buat 2 kali. Satu mengukur luas yang sekata, kemudian yang tidak sekata. Betul. Kemudian kita dah buat isi padu pula. Isi padu kubus, kotak lohong dan kemudian isi padu cecair. Jadi sekarang kita nak buat apa? Di tangan saya ni ada batu. Batu. Di tangan Cikgu Hatta ada apa? Saya ada kereta mainan. Alah, tak cik dapat kereta mainan. Macam cantik, macam menarik je kereta tu. Yang ini saya punya. Okey, saya jumpa dan saya ambil sendiri. Wah. Okey. Perhatikan bentuk dia. Kan bersegi-segi, betul tak? Ya. Dan saya rasa ini adalah permukaan pepejal yang tidak sekata. Bentuk pepejal yang tidak sekata. Di tangan Syafiqah pula ada apa? Saya bola cikgu. Ada bentuk permukaan ke tu? Macam ada, macam tak ada cikgu. Saya pun pening. Jadi ketiga-tiga objek ni sebenarnya adalah pepejal tidak sekata. Kalau saya nak bagi contoh yang lain agaknya, pepejal-pepejal tidak sekata yang lain, apa agaknya dia tak boleh bersegi, tak boleh ada bentuk seperti kubus. Itulah bentuk yang tidak sekata kan? Jadi kalau saya nak bagi contoh, kalau kerusi, bolehkah dianggap sebagai pepejal yang tidak sekata? Boleh. Boleh contoh ke tak? Cuba Syafiqah pula bagi contoh. Okey, saya mungkin kalau makanan, contohnya macam roti. Betul, boleh juga tu. Tapi roti apa? Kalau roti potong tu masih bagi dianggap sebagai permukaan sekata. Kerana ada bentuk ya. Okey, mungkin kita cuba lain sikitlah cikgu. Cili lah. Cili lebih tepat lagi. Kalau saya pula, saya nak bagi contoh. Kalau cikgu biasa dekat dengan main dengan pen. Ya. Jadi pen boleh juga tak pen? Ya, pen, marker, pemadam yang bentuk macam-macam tu. Itu pasu bunga. Saya bagi contoh lebih banyak lagi. Ya, banyak sangat cikgu kalau nak. Okey, jadi sekarang. Sekarang, apa lagi yang kita nak buat sekarang Cikgu Zam? Jadi saya telah katakan ini adalah objek ataupun pepejal tidak sekata. Macam mana kita nak mengukur isi padunya? Bagaimana cikgu? Kita nak ukur isi padunya, kita tak boleh ukur kiri kanan, tak boleh masukkan kubus dalam dia. Nak masukkan cecair pun tak boleh. Ada caranya. Macam mana Untuk cikgu? itu kita akan saksikan video ini. Okey, jom kita saksikan adik-adik. Mari sama-sama saksikan. Saya Cikgu Nuhanani dari SK Perempuan Bandar Keluang. Kaedah sesaran air yang pertama, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Masukkan sejumlah air ke dalam silinder penyukat. Baca isi padu awal air. Pastikan kedudukan mata pada aras meniskus. Isi padu awal air ialah 50 ml. Kemudian, masukkan batu ke dalam silinder penyukat. Perhatikan peningkatan aras air. Baca isi padu akhir air. Isi padu akhir air ialah 55 ml. Jadi, berapa isi padu batu? Isi padu batu ialah isi padu akhir air tolak isi padu awal air, iaitu 55 ml tolak 50 ml air bersamaan 5 ml. Jadi, isi padu batu ialah 5 ml. Kaedah sesaran air yang kedua ialah menggunakan tin Eureka. Masukkan sejumlah air ke dalam tin Eureka sehingga paras ini, iaitu paras air keluar daripada corong. Masukkan perlahan batu ke dalam tin Eureka. Tunggu sehingga jadi air keluar daripada corong Eureka.
Isi padu air yang tersesar bersamaan isi padu batu. Okey, kita lihat berapa bacaan isi padu air. Isi padu air ialah 55 ml. Jadi, berapa isi padu batu? Isi padu batu ialah 55 ml. Baiklah cikgu, itu dia video yang menerangkan sedikit bagaimana untuk mengukur isi padu benda yang tidak sekata. Pejal yang tidak sekata. Pejal yang tidak sekata. Jadi kita nak minta lah macam mana agaknya penerangan yang lebih lanjut. Bagaimana agaknya pembukaan tidak sekata berdasarkan video tadi, Cikgu Zam? Ya. Baiklah, sebenarnya tadi kita telah tengok video, kita ada 2 cara untuk mengukur kaedah sesaran air. Okey, terangkan Cikgu Zam semula tentang dua-dua kaedah tersebut. Yang pertama dan yang kedua. Kaedah yang pertama tadi, kita gunakan silinder penyukat. Okey. Kita apa? Kita buat apa tadi? Kita masukkan cecair kan? Lepas tu kita ukur isi padu awal dia. Ya, betul. Dan lepas tu kita masukkan Pepejalnya. Okey. Air naik tu kita tolak dengan yang awal tadi. Betul. Oh, jadi kena melakukan pengiraan sedikit Betul, lah. pengiraan. Okey. Itu cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua, kita masih mengukur batu. Tapi tak bolehlah batu besar sangat. Macam mana nak masuk kan? Betul. Kita gunakan bekas Eureka. Memang namanya Eureka. Ya, cikgu. Sebab penciptanya dulu namanya Eureka. Okey. Jadi kita akan masukkan batu ke dalam tu tadi kan? Bila dah penuh, air tu akan keluar tadi. Air yang keluar tu akan tersesar, air tersesar. Jadi air yang tersesar itulah yang kita kira untuk dapatkan isi padu pepejal yang tidak sekata. Oh, patutlah namanya sesaran air tadi. Oh, dah banyak juga dah kita belajar pada hari ini. Daripada mula tadi kita dah belajar definisi. Ya. Kita dah juga belajar tentang luas. Unitnya pun kita dah belajar. Lepas tu kita belajar apa lagi, Cikgu Zam? Isi padu. Kita belajar isi padu, luas. Dia punya unit isi padu. Cikgu Atta, tadi yang kalau yang isi padu yang kaedah sesaran tu kan? Ya. Sebenarnya kita dah buat kat rumah, kita tak sedar. Kalau kita ada tak mandi, kita isi penuh air kan? Ya. Kemudian kita masuk dalam tu. Air yang keluar tu air yang tersesar. Betul cikgu, itu saya suka buat. Mandi dalam tap. Jadi air yang tersesar tu adalah isi padu kita. Okey. Kita ni pepejal tidak sekata. Betul cikgu, saya nak tanya satu soalan. Ya. Bila kita mengukur dari segi sesaran air itu, adakah ia tepat? Sebab kadang-kadang bila kita masuk dalam air pun ada curahan ke sana sini, ya cikgu? Betul. Jadi kena berbalik kepada yang asal tadi. Ya. Tuang air secara perlahan. Nak ukur isi padu kita kena buat apa? Masuklah dengan perlahan. Manja je. Betul, supaya cikgu. tiada air yang melimpah keluar. Jadi kita kena buat saluran air keluar. baru dapat isi padu badan kita yang tepat. Tapi tak pernah dibuat orang benda tu sebenarnya. Betul cikgu, agak unik di situ ya. Jadi kalau tak mandi tu kena ada saluran jadi macam Eureka, bekas Eureka tadi. Ya, betul. Betul. Banyak projek kat rumah nanti murid-murid anak-anak kita buat ya cikgu. Betul. Kita boleh buat macam-macam sebenarnya. Murid-murid sebenarnya dah buat. Tapi kita cuma kena terangkan semula kepada mereka apa yang mereka lakukan berkaitan sebenarnya dengan pelajaran di sekolah. Ya cikgu, dan dalam banyak-banyak aktiviti kita buat hari ini ya cikgu, mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan yang dapat murid-murid praktikkan di rumah dan dalam pelajaran mereka cikgu. Okey, jadi apa yang telah murid-murid dapat pada hari ini? Yang pertama, murid dapat menyatakan unit serta cara untuk mengukur luas dan isi padu. Yang kedua, murid-murid juga telah dapat menyelesaikan masalah, menganggar luas permukaan tidak sekata dan mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Maka itulah yang murid-murid di rumah telah dapat dan saya percaya Syafiqah pun dah dapat kan? Ya cikgu, sebenarnya dah banyak idea dalam fikiran nak buat kat rumah ni. Murid-murid di rumah pun jangan lupa untuk lakukan semua sekali aktiviti yang telah kita buat pada hari ini. Ya cikgu. Tapi kalau melibatkan gunting kan, kena hati-hati. Ya cikgu, dan juga dalam mengukur isi padu tidak sekata ya cikgu, apa aktiviti lain yang kita boleh buat selain masuk dalam tak mandi ya cikgu? Selain daripada aktiviti-aktiviti itu sebenarnya kadang-kadang kat rumah ni kita tak ada nak guna silinder penyukat, kita tak ada. Betul cikgu. Tapi mungkin kita juga boleh gunakan besin. Kita penuhkan air betul-betul. Lepas tu kita letak objek yang tidak sekata. Dan kita pastikan bila objek tu air tu terkeluar kita tadah. Ya. Dan air itu kita boleh
ukur sebagai isi padu. Isi padu tidak Tidak sekata. Baiklah cikgu, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, tetapi saya sangat seronok buat aktiviti bersama cikgu berdua hari ini. Saya pun seronok sangat pada hari ini dapat berkongsi dengan murid-murid di rumah dan juga Syafiqah. Ya, cikgu, harapannya begitulah. Harap murid di luar sana dapat ilmu yang dipelajari pada hari ini dan dapat praktikan, ya cikgu? Ya, betul. Okey cikgu, dan kita pun telah sampai ke penghujung. Bagi adik-adik di luar sana, terima kasih kerana menonton. Terima kasih Cikgu Adha dan Cikgu Saiful Nizam kerana berada bersama kami di studio. Terima kasih kembali Syafiqah. Terima kasih kembali. Ya, okey adik-adik, baiklah sebelum kita mengakhiri rancangan ini, saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasa amalkanlah SOP, ya, pakailah pelitup muka, kekalkan percarakan fizikal, basuhlah tangan selalu kalau tiada singkir atau sumber air berdekatan, pakailah gel pembasmi kuman, ya adik-adik. Kita kenalah bersama-sama melawan COVID-19 ini kerana kita masih belum menang. Jadi adik-adik, terima kasih kerana menonton. Kita akan bersama lagi pada hari esok di waktu yang sama di Mahir Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye. Bye.